Sekarang ni kita dekat Putrajaya kan, betul? Betul. Putrajaya. So untuk yang ni kita dah pasang 7 bulan kan? Hampir 7 bulan lah. Yang ni kita buat installment, betul? Ya. Okey. Bulanan berapa dah? Ini dah hampir terakhir lah. Bulan terakhir. Last 7 bulan dah saya bayar lah. Okey. Alhamdulillah kerjanya saya puas hati dengan kerja. Okey. Dengan installment semua itu alhamdulillah macam memberi pertolongan pada kami lah. Ya. Tak adalah susah sangat berat. Kita ada interest tak? Tak ada interest. Tak ada Alhamdulillah bagus. Very good, very good. Saya puas hati, you puas hati. Cuma make sure bayar macam katakan bulan 3 hari bulan tu bayarlah 3 hari bulan. Itu dia. Itu saja. Sebab kepercayaan lebih penting daripada Yes. kertas kosong, betul? Itu dia. Itu saja. So ada komen-komen lain lagi tak ada? Komen so far semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada sebarang komen itu saya beritahu. Sebab untuk repair pun ada spot kita datang apa semua. Yes. Okay. Okay. Good. Alhamdulillah. Jom. Okay. So let's jom masuk dalam dulu, kita nak tunjuk apa yang kita buat. Okay, untuk yang ni kita 7 bulan lepas kita dah pasang. Untuk wardrobe dekat sini sofa kita datang masih cantik, masih macam dulu lagi, macam baru lepas pasang tau. Dia punya cantik lagi. Okay, jom kita bilik sebelah. Okay, ini bilik sebelah. Master bedroom. Master bedroom. Okay, master bedroom package installment lah kita buat. So tiada interest, tiada berkenaan dengan credit card apa semua, tak ada. Okay, kita buat installment ni supaya ada kemudahan. Kemudahan sebab nak masuk rumah ni dia banyak guna duit lah. Okay, so yang mana berminat boleh contact. Okay, Cabinet Design Ideas. Okay, nak apa pun janji jual. Muncul.